Okey guys, hari ni kita tengok ini adalah motor ADB 350. Motor yang sekarang ni agak panas juga ya. Ramai yang nak memiliki motor idaman ni. Okey, kita telah dapat satu unit daripada Bonsyo Honda. Dan ini adalah satu peluang pada kami lah untuk bagi review motor ni. Okey, motor ADB 350 ni, Honda ADB 350 ni kini didatangkan dengan 3 warna, iaitu matte gown, powder black, metallic warna hitam iaitu, dan satu lagi pearl smoky grey warna kelabu, dan juga warna merah iaitu yang inilah matte candy tulip red. Ini yang motor ni, warna memang cantik lah guys. Memang menyerlah warna merah dia. Okay, motor ni didatangkan dengan satu enjin silinder single overhead cam, iaitu SOHCC yang suntikan bahan api bersasaran 330cc, bersama dengan transmisi automatic CBT. Pakai belting ya guys, pakai belting. Untuk tayar pula, Honda ADB ni datangkan dengan rim alloy bersaiz 15 inci. Dan belakang tu 14. Belakang tu kecil sikit. Yang depan ni kita guna tayar 120 70, dan yang belakang tu 140 70. Yang ni kita dah letak satu helmet full face kat sini. Kita tengok sama ada dia boleh masuk ke tidak. Kita tutup. Boleh tutup, tapi agak sukar sikit lah. Memang kita kena, kemungkinan memang full face ni memang boleh masuk, tapi agak susah sikit lah. Yang ni kita cuba letak helmet ni pula, tengok boleh masuk tak. Kita elok. Boleh masuk, sambung juga tadi saiz dia. Tapi dia agak susah sikit lah. Boleh lock, tapi dia susah sikit. Mungkin helmet dia akan calakan penyek sikit lah. So semalam kita letak 2 helmet, satu kat sini, satu dekat sini. Yang besar sederhana memang boleh masuk, shape boleh tutup dengan jayanya lah. Tapi kalau untuk yang helmet yang besar-besar macam full face, memang susah. Yang ni langsung tak boleh masuk, tak boleh tutup. Yang ni boleh tutup, tapi agak susah sikit lah. Dan ruang ni kita boleh extend lah. Kalau tengok sini, kita boleh ada satu ruangan yang kita boleh guna untuk letak barang-barang supaya dia tak jatuh ke bawah. Ini tempat tools. Dan juga kalau tengok kat sini, nampak lah, cuma kat sini dia tak ada ruang macam nak lampu. So kalau malam tu agak gelap sikit lah. Tak macam ADB 750 yang ada lampu. Yang ni tak ada.
Okay, kita dah sampai Genting. Alang-alang tadi kita test dekat Putrajaya. Hari ni kita sampai kat Genting lah. So far motor ni okey. Kita dah naik sampai ujung ni, atas di pemuncak ni memang kuasa mendaki dia, pick up dia memang best lah. Cornering semua, handling semua cantik. Memang sesuai sangat lah motor ni untuk kita nak buat daily ride ataupun nak buat long distance ride. Tapi dalam tadi kita dah bawa, kita ada beberapa komen lah yang kita kena mungkin bakal-bakal pemilik boleh reconsider lah. Pertama, suspensi dia depan belakang ni agak keras sikit. Kalau lalu dekat jalan-jalan yang tak rata berbonggol, terasa dia punya hentakan tu lah. Mungkin boleh upgrade suspensi yang lebih baik dan itulah kan. Terutama yang belakang ni lah, nampak macam keras. Jadi siapa yang sakit-sakit belakang, sakit-sakit punggung tu, memang tak sesuai lah, nak kena upgrade sikit. Tapi bagusnya seat dia, cushion dia ni memang mantap lah, membantu kita. Macam gegaran tu tak berapa terasa sebab seat tu memang tebal, cushion dia. So naik memang kita tak rasa sengal lah, kan. Kemudian yang kedua ni dia punya tangki minyak dia ni. Penutup minyak dia ni memang ke dalam. Kalau kita nak bawa isi minyak masuk nozzle, kita kena membongkok sikit. Sebab kita takut nanti bila kita isi overflow. Mungkin pihak Honda akan mungkin consider untuk nak naikkan sikit ke supaya senang kita nak mengisi kan. Taklah kita nak membongkok ke macam mana. Okay. Yang kemudian dia punya windshield ni memang dah cantik ni. Dah sesuai dah ni untuk nak menghalang angin. Tapi kalau nak lagi better, kita upgrade sikit lah. So far kita bawa ni okey, angin semua, rintangan angin tu tak terasa sangat. Kalau saya bawa motor lain tu, bila kita dah pasang windshield, lepas tu kita bawa pilihan belakang kan, angin daripada belakang tolak kita lah. So depan kita terasa, belakang pun terasa. Tapi kita bawa ini yang standard ni pun cukup dah, tak terasa sangat lah. Okey angin tu, rintangan tu kan. So far memang sesuai lah untuk siapa yang nak upgrade daripada sibling dia yang satu ADB 150, 160. Kita nak upgrade ke 350, memang sesuai motor ni. Memang okey. Dan kalau siapa yang macam kita nak guna untuk daily ride, pergi kerja, siapa yang macam duduk luar pinggir Kuala Lumpur, memang sesuai motor ni. Sebab kalau kat highway, best. Satu, kita boleh bawa standard ride yang comfort 110 ke 120 km sejam. Tadi kita dah bawa top speed. Mungkin sebab berat saya ni terlebih makan lemang kot, besok raya, jadi kita tak boleh nak bawa lebih daripada 147 macam tu. Tapi tadi kita bawa sampai 145 km sejam. So itu maksimum yang saya boleh bawa tadi lah dekat highway. Kita cuba sampai full throttle. Tapi memang best lah motor ni. Nak motor senang kan, jadi kita tak ada masalah. Jadi siapa yang nak ambil motor ni boleh ambil lah. Kemudian dengar version tu yang ada TFT tu daripada dan itu Thailand, darah yang di launching kat Thailand tu memang dah okey. Cuma tak tahu bila Bonsi Honda nak bawa masuk. Kita boleh ambil yang ni ataupun nak tunggu yang version tu punya. Okey guys, kita jumpa lagi di next review. Mungkin selepas ni kita akan review motor lain pula. Okey, jumpa lagi.